Ramai pesakit gout akhirnya kena dialisis. Why? Because of the painkiller and steroid yang digunakan untuk di dalam ubat untuk menyurutkan gout diambil secara berterusan, memberikan kesan yang dahsyat kepada buah pinggang. R38 dibangunkan hasil daripada kajian saintifik dan makmal. Bagaimana berkesan R38 untuk gout sebenarnya? Ini berita baik untuk orang yang ada gout. Dalam eksperimen kami di dalam makmal, kami menyuntik kristal MSU. MSU ini bahan yang menyebabkan gout ke kaki tikus. Tikus yang tak dirawat, bengkak dia makin teruk. Tapi tikus yang dirawat menggunakan R38 dalam masa 24 jam saja, bengkaknya surut dengan ketara. InsyaAllah dengan izin Allah, ada yang cepat kesannya seawal 24 jam. Ada yang 3 hari tuan-tuan, ada yang seminggu. Bergantung kepada badan seseorang. So everybody have different body mechanism. Jadi to those who have a joint problem, arthritis dan yang berkaitan dengannya, cubalah R38. Cubalah R38, produk yang diformulasikan khusus oleh saintis UMT. Selamat untuk diamalkan, tiada kesan kepada hati dan juga buah pinggang. Dan lulus KKM. Jangan tunggu lama, jangan tunggu sehingga sakit sendi anda semakin parah dan menyiksa diri. Tekan butang shop sekarang di bawah.